Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelas KBL 3113, Kemahiran Orientasi dan Mobiliti dalam cara-cara kemahiran mencuci muka. Dan kali ini anda bersama saya, Muhammad Farah Linggi bin Muhammad Aswad Linggi di 2024 111 0073 ISMP Pendidikan Khas semester yang keempat. Dan ini merupakan video assignment saya. Baik, pertama sekali kita kena berdiri di hadapan sinki. Kemudian kita cari kepala paip air dan kita buka air. Okay, lepas kita dah pastikan air tu cukup untuk kita, jadi kita basahkan tangan dan kita basahkan muka kita sekali. Ini untuk memastikan muka kita senang untuk sesi basuh muka nanti lah. Kemudian kita akan ambil buka dan picit pencuci muka di tapak tangan sehingga keluar gel. Macam saya ni dah habis dah. Jadi awak picit lah rasa-rasa macam dah cukup. Jadi itu dah madai untuk awak. Macam saya tak cukup sikit-sikit, saya kena bagi banyak. Next, kita tutup dan letakkan semula pencuci muka. Dan kita gosok tapak tangan kita sehingga gel tersebut menjadi buih. Kita gosok sampai keluar buih. Lepas dah banyak buih tu, rasa macam dah banyak buih ni, kita gosok secara perlahan ke seluruh permukaan muka. Kita gosoklah daripada pipi, daripada hidung, lepas tu kita turun ke dagu, bawah dagu, atas dahi, semua. Pastikan seluruh area muka kita ni kena dengan buih pencuci muka tersebut. Dan waktu ni lah kita akan gosok puas-puas muka kita. Biarkan segala kotoran yang ada di muka tu hilang. Lepas dah bersih, kita bilas tangan dengan air paip sehingga bersih. Yang ini nak pastikan tangan kita bersih dulu sebelum kita bilas muka kita. Okey? Kita bersihkan dulu sampai rasa tangan kita dah tak ada sabun-sabun tu. Kemudian kita tadahkan tangan di paip air dan kita bilas muka sehingga bersih. Pastikan semua buih dan sabun yang ada dekat muka tadi tu dah dibilas betul-betul, daripada atas dahi sampai ke belakang telinga, sampailah dekat bawah dagu. Itu semua kena gosok sekali habis. Kasih tarik semua keluar kotoran-kotoran dekat muka tu. Lepas kita dah pastikan muka kita bersih, kita tutup kepala paip air. Balik. Okey. Kemudian kita ambil tuala kering dan lap muka yang basah sehingga kering. Waktu ni adalah waktu untuk kita orang kata tap gentle dengan muka kita. Jangan gosok terlalu kuat pada permukaan muka kita sebab dia sensitif sikit lepas cuci muka. Jadi kita tap aja muka kita dengan gentle. Okey, lepas dah puas, berakhirlah sudah kita punya sesi mencuci muka. Dan terima kasih kerana menonton. Bye-bye.